bila kita naikkan harga, kita nak turunkan balik harga tu jadi payah tau. Kenapa harga jual beli akan naik? Possibly akan naik lepas raya disebabkan oleh perang dekat Timur Tengah. So ini aku bagi point of view lah untuk orang yang meniaga, okay. So daripada point of view ialah cost naik. Bila cost naik, terpaksalah harga naik sebab nak jaga profit margin. Okay, profit margin ni depends lah pada orang yang buat bisnes ataupun yang buat servis. Okay, diorang ada margin profit yang berbeza-beza. Okay, bergantung pada dia punya industri bisnes dia tu. Okay, kalau macam kita orang, margin profit yang minimum kita boleh terima ialah sampai 30% lah. Okay, kalau lagi rendah, memang susah lah sebab margin profit ni, keuntungan ni kita kena jaga supaya kita ada simpanan waktu share setengah tak cantik ke, waktu ada emergency ataupun nak kembangkan perniagaan. Yang tu paling penting lah. Okay, cash reserve tu sangat-sangat penting lah. Right, so itu sebablah kenapa harga jual beli terpaksa dia naikkan. Tapi dia ada satu disadvantage lah yang aku nampak. Bila kita naikkan harga, kita nak turunkan balik harga tu jadi payah tau. Sebab bila kau dah naikkan harga, betul orang pun beli still ada demand, still beli. So macam orang berniaga ni comfortable. So dia rasa macam, oh tak apalah, harga pun dah naik, dah mahal, tak apalah, kita stay je lah harga tu. So itu jadi inflasi tu sebab dah comfortable dengan harga tu. So yang boleh kita, kalau macam orang berniaga ni, kita boleh bagi harga tu drop sikit, murah sikit je lah, bagi diskaun ke, bagi promo ke. Itu je lah. Kalau dah harga tu dah naik, betul nak turun balik, susah sikit lah. Kita bukan macam jual minyak kan. Macam harga petrol dia boleh turun naik. Tak lah. Kalau kau suka video macam ni, boleh follow, komen. Kalau suka video macam ni, boleh follow, like, comment, share untuk video yang seterusnya.